Moderator Tuan Pilih Peter Tinggong. Silakan. Terima kasih Yang Hormat Datuk Ketua kerana memberi saya peluang untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang jenayah Cyber 2026. Itu Yang Di-Pertua, dengan membentangkan rang undang-undang jenayah Cyber 2026 ini, dengan izin better late than never, walaupun hampir 3 dekad untuk menggantikan akta yang lama yang boleh dikatakan tidak relevan lagi pada hari ini. Saya amat mengalu-alukan RUU ini kerana RUU ini menyediakan kerangka undang-undang yang lebih komprehensif bagi menangani jenayah cyber yang semakin kompleks. RUU ini juga akan melindungi rakyat daripada penipuan dalam talian, pencurian identiti, pengkodaman, pemerasan digital dan banyak lagi isu-isu berkaitan dengan jenayah cyber. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, deepfakes, mata wang kripto dan pengkomputeran awam yang sentiasa berubah memerlukan undang-undang yang kekal dan relevan. Yang Di-Pertua, dengan adanya RUU ini, ianya boleh meningkatkan keselamatan infrastruktur kritikal negara seperti sistem perbankan, tenaga, telekomunikasi dan perkhidmatan kerajaan. Dan secara langsung dan tidak langsung memperkukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi digital Malaysia. RUU ini juga memberi kuasa yang lebih jelas kepada agensi penguatkuasaan untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan. Seperti yang dihuraikan di dalam RUU ini. RUU ini adalah tindakan untuk menyelaras undang-undang Malaysia dengan piawaian serta amalan antarabangsa dalam memerangi jenayah rentas sempadan. RUU ini seperti yang diperuntukkan di bawah bahagian 2, 7 dan 8 akan menggalakkan lagi kerjasama antara kerajaan, industri dan penyedia perkhidmatan digital dalam menangani ancaman cyber. Datuk Yang Di-Pertua, kerajaan harus juga melihat secara mendalam berkenaan potensi tindakan bidang kuasa dengan undang-undang yang sedia ada seperti Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Perlindungan Data Pribadi dan akta-akta yang berkaitan yang telah diluluskan baru-baru ini. Seterusnya, kebimbangan rakyat di luar Dewan terhadap keseimbangan antara keselamatan negara dengan hak privasi serta kebebasan bersuara harus diperincikan apabila akta ini diluluskan nanti. Datuk Yang Di-Pertua, persoalan juga timbul sekiranya akta ini dikuatkuasakan. Adakah kerajaan sudah bersedia untuk memantapkan keupayaan agensi penguatkuasa dari segi kepakaran, forensik, digital, teknologi dan sumber manusia. Ini pun telah dibahaskan oleh rakan-rakan pada sebelah pagi tadi. Ini adalah teras utama efektifnya RUU ini nanti apabila dilaksanakan. Datuk Yang Tua, saya ingin merujuk kepada bahagian 6, Pasal 21 berkenaan dengan kesalahan di bawah pasal tersebut di mana kuasa kesalahan apabila berkongsi data atau kod-kod yang diberikan kepada seorang yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas. Sebagai contoh, seorang pegawai kerajaan di bawah arahan pembendaharaan iaitu pegawai waran diberi kuasa untuk membuat kelulusan kepada perolehan kerajaan di bawah arahan pembendaharaan, tetapi lazimnya sekiranya pegawai tersebut tiada di pejabat, beliau kongsikan atau kata laluan beliau kepada setiausaha beliau untuk meluluskan sesuatu perolehan di bawah jagaan beliau. Saya ingin mengetahui, adakah
Pengkongsian data ini di bawah fasa 21 tertakluk dengan kesalahan di bawah definisi fasa tersebut. Ini selalu berlaku di kementerian dan jabatan di mana pegawai yang diberi tanggungjawab di bawah arahan pertuan selalu kongsi data tersebut dengan pegawai bawahan. Terusnya, Datuk Yang Bertuah, saya ingin merujuk kepada bahagian 7, iaitu berkenaan dengan pasal 47. Di dalam pasal 47 ada menerangkan di mana sekiranya kuasa diturunkan kepada pegawai polis, kuasa di bawah fasa-fasa itu hanya boleh dijalankan oleh pegawai polis yang tidak rendah daripada pangkat inspektor. Persoalannya, Datuk Yang Di-Pertua, sekiranya pegawai yang diberi kuasa adalah bukan seorang pegawai polis, apakah kelayakan dan kompetensi pegawai tersebut apabila kuasa diberikan kepada beliau? Dan kerana jenayah cyber ini memerlukan kepakaran. So, saya ingin mendapat pencerahan daripada kementerian, daripada Yang Hormat Menteri, apakah kelayakan dan kompetensi akan diberikan untuk pegawai tersebut diberi kuasa. Datuk Yang Bertuah, sebagai rumusan, RUU Jenayah Cyber 2026 ini merupakan satu langkah penting dalam memperkukuh keselamatan cyber negara dan melindungi rakyat serta ekonomi digital Malaysia. Namun, pelaksanaannya perlu memastikan keseimbangan antara keselamatan cyber negara, perlindungan hak asasi, privasi dan inovasi teknologi di samping memperkukuh kapasiti penguatkuasaan serta kerjasama antarabangsa bagi menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Dengan itu, Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih YB Senator Tuan Pillay. Seterusnya saya menjemput